kita akan bercerita tentang ikan hari ini. Ya. Kalau tuan-tuan boleh lihat di sini ada ikan kecil, ada ikan koi, okay, dan ada ikan kalui. Ya. So, hari ini kita akan bercerita tentang kalui ini, tuan-tuan. Ya. Kalui ni dia, saya dah bela dia daripada lama dah. Lebih kurang dah 7 tahun lah. So masa saya beli kalui ni, dia lebih kurang dalam 3 inci macam tu lah. Masa tu harga dia dalam RM6 saya beli. Okay, so kalui ni mudah